Assalamualaikum. Hari ini nak sharekan kepada you all herba-herba yang terkandung dalam kopi ratu. Okey, antara herba-herba yang terkandung dalam kopi ratu adalah mengandungi ginkgo biloba, Bacopa minori dan juga ginseng. Okey, fungsi utama ginkgo biloba di dalam kopi ratu, dia membantu untuk meningkatkan kognitif otak dan juga menguatkan daya ingatan. Selain itu, dia juga berfungsi sebagai melancarkan peredaran ke seluruh badan. Okey, bukan itu sahaja, herba yang terkandung dalam kopi ratu dia membantu untuk mengurangkan masalah vertigo dan juga migraine. So kepada you all para wanita di luar sana yang selalu sangat kerap letih, cepat lesu, cepat mengantuk, badan rasa penat, so korang boleh amalkan kopi ratu setiap hari ketika waktu bersarapan. Sesuai diamalkan oleh remaja-remaja yang berumur 15 tahun ke atas. So apa tunggu lagi korang? Jom dapatkan kopi ratu di Stoki JRM Batu Pahat. Korang tahu kan nak dapatkan produk JRM kat mana? Dekat JRM Batu Pahat.